Ingat komen ni ya, emas bakal turun RM400 something hujung tahun ni. Jadi siapa yang tunggu harga emas turun sampai RM400, pasti dia menyesal. Emas ni simpan pun menyesal, tak simpan pun menyesal. Tapi lebih baik kita menyesal simpan, sebab nilai emas untuk jangka panjang memang dia akan meningkat. Dalam seharian naik turun harga emas ni dia adalah perkara biasa, perkara normal. Untuk jangka masa panjang memang harga emas akan meningkat lah. Kalau kita tengok sejarah 20 tahun harga emas, nilai emas meningkat secara purata 10% setiap tahun. Jadi sebenarnya kalau kita nak simpan emas ni, tak perlu pun kita nak tunggu harga emas rendah. Tak perlu pun nak tunggu RM400, RM300 baru nak mula menabung. Kalau tunggu harga emas rendah baru nak mula menabung, sampai bila-bila tak akan menabung emas. Jadi cara yang terbaik, ada sahaja duit lebihan yang tak digunakan untuk jangka panjang 2 tahun dan ke atas, terus alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Siapa yang nak tunggu harga emas rendah baru nak mula menabung, pasti dia akan rasa menyesal. Dan harga emas yang kita rasa mahal hari ni, dia akan jadi murah lagi setahun, lagi 2 tahun. Jadi konsisten sahaja, fokus kepada pertambahan grab. Bila grab emas kita makin bertambah, bermaksud kekayaan kita pun makin bertambah. Jadi bagi tuan-puan yang ada apa-apa matlamat ataupun ada duit yang memang tak guna untuk jangka masa yang panjang, alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Bagi yang nak bermula, tuan-puan boleh isi borang sign up dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.